Pernah tak anda terfikir, konflik yang berlaku beribu-ribu batu jauhnya macam tak ada kena-mengena langsung dengan kita kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap perang di Asia Barat tu sebenarnya tengah mencetuskan satu rantaian kesan ekonomi yang boleh sampai terus ke poket anda? Jom, kita bedah siasat benda ni. Soalan ni nampak macam simple kan? Tapi percayalah, jawapannya ada banyak lapisan. Macam mana satu konflik kat seberang dunia sana boleh tentukan harga ikan kat pasar pagi kita? Pelik kan? Okey, jom kita tengok macam mana rantaian kesan ni berfungsi satu demi satu. Okey, untuk faham cerita penuh, kita akan ikut flow ni, macam kesan domino. Mula-mula, kita tengok macam mana perang buat harga minyak naik. Lepas tu, muncul pula ancaman stagflasi. Kemudian, nilai duit kertas kita pula yang merosot. Dan akhir sekali, kita akan lihat kenapa orang ramai tiba-tiba beralih kepada emas. Semuanya berkait tau. Okey, kita mulakan dengan punca segala-galanya. Ini bukan sekadar konflik biasa di satu kawasan, tapi ia adalah titik permulaan pencetus kepada satu krisis ekonomi global yang akan kita nampak kesannya sekejap lagi. Anda bayangkan, bila perang meletus dan berpanjangan dekat kawasan yang penuh dengan pengeluar minyak macam Asia Barat, ia bukan lagi isu tempatan. Ia hantar gelombang kejutan ke seluruh dunia. Pasaran jadi tak menentu, semua orang takut bekalan terganggu. Inilah dia, domino yang pertama yang dah mula goyang. Dan dari situ, domino seterusnya pun jatuh. Yang ini, kita akan rasa kesannya paling cepat. Apa dia? Harga minyak. Dan ini bukan lagi teori atau ramalan ya. Harga minyak mentah dunia memang dah melepasi satu paras yang sangat penting. $100 Amerika untuk satu tong. Nombor ni bukan sekadar nombor tau, tapi satu isyarat amaran besar yang mencetuskan semua kesan lain yang akan kita bincangkan lepas ni. Okey, kenapa benda ni penting sangat? Cuba fikir macam ni. Kos nak gerakkan lori, kos nak buat barang kat kilang, kos nak jana elektrik, semuanya perlukan minyak. Jadi bila harga minyak dah melambung, automatik kos untuk semua benda lain pun akan ikut naik. Dan boom, inilah yang kita rasa sebagai kos sara hidup yang makin meningkat. Okey, bila kos hidup dah naik, ia membawa kita kepada satu lagi raksasa ekonomi yang sangat ditakuti. Namanya stagflasi. Bayangkan ekonomi kita ni macam kena dua penyakit serentak. Memang parah. So, macam mana boleh jadi macam ni? Senang je. Ceritanya bermula dengan harga minyak yang naik tadi. Kos yang tinggi ni akan menyebabkan inflasi. Maksudnya, harga semua barang naik. Bila harga barang dah mahal gila, orang ramai pun akan mula kurangkan belanja. Dan bila orang kurang berbelanja, ekonomi pun jadi perlahan lah. Nampak kan kaitan dia? So, senang cerita, inilah dia stagflasi. Satu keadaan di mana kita terperangkap. Harga barang melambung tinggi, tapi dalam masa yang sama, ekonomi lembab. Peluang kerja kurang, bisnes pun susah nak berkembang. Ini boleh kata mimpi ngeri bagi mana-mana kerajaan nak selesaikan. Okey, cukuplah cerita pasal ekonomi makro. Sekarang, jom kita tengok macam mana semua ni kacau duit dalam dompet dan akaun bank kita sendiri. Ini dia masalah paling besar untuk kita semua. Bayangkan, sebelah sini, nilai duit kita makin jatuh. Duit RM100 hari ini dah tak boleh beli barang sebanyak yang kita boleh beli tahun lepas. Tapi, sebelah sana pula, gaji kita kebanyakannya statik je, tak naik-naik. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya, secara tak sedar, kita sebenarnya makin kurang kaya walaupun nombor gaji kita sama. Mesti ada yang tertanya-tanya. Habis tu, macam mana dengan pelaburan kat pasaran saham? Well, hakikatnya, dalam keadaan ekonomi macam ni, syarikat-syarikat pun tengah bergelut. Kos operasi mereka tinggi, tapi jualan pula merosot. Jadi keuntungan pun terjejas. Dan kesannya, pasaran saham pun jadi tak menentu dan sangat berisiko. Jadi, bila keadaan dah jadi macam ni, duit kertas nilainya jatuh, saham pun tak menentu, orang nak lari ke mana untuk selamatkan harta dan kekayaan mereka. Dan benda ni sebenarnya bukanlah benda baru. Ia corak yang sama kita nampak setiap kali ada krisis ekonomi. Bila keyakinan orang pada duit kertas dan pasaran saham dah goyah, pelabur akan mula cari tempat berlindung. Orang panggil ia safe haven asset. Dan secara tradisinya, pot paling selamat tu tak lain tak bukan ialah emas. Tapi kan kenapa mesti emas? Sebab nilai emas ni dia tak terikat pada prestasi mana-mana syarikat atau kerajaan. Ia ada nilainya yang tersendiri yang diiktiraf satu dunia. Sejarah dah banyak kali buktikan, bila ekonomi gawat, emas bukan je mampu kekal, malah nilainya sering kali meningkat. Fungsinya simple je. Ia jadi macam perisai yang lindungi kekayaan kita daripada dimakan oleh inflasi.
Okey, kita dah tengok keseluruhan cerita dari perang yang Jawa beribu batu sampailah ke harga minyak, kemudian inflasi dan akhirnya kesan kepada nilai wang dalam simpanan kita. Jadi, soalan paling penting untuk kita tanya pada diri kita sekarang ialah dengan semua ketidaktentuan ni, adakah kekayaan yang kita dah kumpul penat-penat selama ni betul-betul selamat dan terlindung? Fikir-fikir kan?